ketam yang paling berbahaya dan beracun. Jangan cuba-cuba makan, kalau tak nak pindah alam dan langsung masuk dalam kubur. Jadi saudara, di sini saya dah ada 4 ekor ketam saudara ya. 2 ekor yang tak boleh dimakan, 2 ekor yang boleh dimakan. Perbezaan dia saudara tak jauh-jauh beza saudara. Jangan salah tangkap, jangan salah ambil kalau ketam ni saudara ya. Intinya kalau mereka jumpa bawah batu kat laut macam gini bentuknya, ketam merah, jangan dimakan saudara ya. Ketam ni berbahaya dan beracun. Satu lagi ini nama dia ketam jepit hitam. Ini pun tak boleh dimakan saudara kerana ada mengandung racun juga saudara ya. Mungkin kawan-kawan kita tahu lebih jelas racun dia, boleh dibantu dijelaskan sama kawan-kawan kita di kolom komentar. Terus yang ketiga, ini saudara, ini adalah ketam bokop atau ketam batu kami cakap, atau kami cakap kungkum juga. Ini pun boleh dimakan saudara ya. Ada juga orang makan sepitnya aja, tapi kami makan sama badan-badan saudara ya. Yang kotor-kotor ni dibuang lah saudara ya, biar dia tak mabuk juga. Terus satu lagi ketam batu. Ketam batu ni pun boleh dimakan saudara ya, kerana dia hidup di dekat batu-batu. Kami cakap ketam batu. Jadi saudara, 2 ekor ketam ini boleh dimakan dan 2 ekor ni ketam yang tak boleh dimakan. Mungkin macam itulah je saudara ya. Hati-hati dalam menangkap ketam dan jangan salah ambil dan jangan salah tangkap ketam saudara ya kalau di laut.